Okay, jom hari tu I janji nak tunjuk macam mana nak bancur baju AB ni kan. Alright, first kan dekat sini dia ada macam QR code dia yang mana korang boleh scan and then boleh tengok dia punya instruction dengan lebih clear. Tapi I tunjuk kita kata roughly lah. So ni ambil baju A, kita letak satu bekas. Lepas tu baju B, kita letak satu bekas. Ni dalam dua-dua bekas ni ada 10 liter air each. So bila dah masuk tu kita kena kacau lah bagi dia betul-betul hancur. Okay, so tadi dah tunjukkan bancur kiranya step 1 daripada serbuk kepada pati air. So kalau macam nak guna, tak boleh guna tu terus, tu terlalu pekat, kita kena dilute lagi. So sekarang ni saya tunjuk contoh untuk dilution bekas 10 liter macam manual dia. Because kita imagine lah, konon-konon ini air dalam ni ada 10 liter. Ni konon dia tahu, ni konon, ni bukan 10 liter pun tapi konon lah. Then, okay, ni tadi tu yang I dah bancur tu, ambil 100 ml. Sekejap, 100 ml 100 ml. Okay, so ni 100 ml, tuang, masuk, bilas dulu. So kita tak nak dia bercampur pati A dengan B yang masih pekat tu. Dan ambil lagi ni kawan dia pula, ni pun 100 ml. Okay, dah 100 ml kan. So taruh, cacang. So dah campur. So, ni dah boleh guna. Kalau yang pati serbuk ni, dia akan ada 2 layer, 2 peringkat dilution. Satu daripada serbuk ke pati air. And then pati air tu, kita dilute lagi untuk jadi yang kita boleh guna untuk pokok kita. Macam kalau kita dah bancur yang dah cair tu, boleh guna untuk foliar spray juga, boleh boleh siram dekat tanah juga. So, selamat mencuba. Saya Ali Adam. Jangan lupa follow untuk more garden adventures, more garden tips and banyaklah lagi. Maybe nursery, maybe garden tour ke kan. I'll see you in the next vlog. Bye bye.